bagaimana jahatnya quote-unquote orang-orang barat ni. Bila orang barat masuk ke negara Islam, perkara pertama yang mereka hapuskan ialah wakaf. Wakaf. Kenapa wakaf? Sebab wakaf itu adalah sumber ekonomi masyarakat Islam. Okey. Dia panggil dia third sector dia panggil istimai kan. Sektor istimai dia atau third sector tadi. Dan wakaf ni dia tak logik, dia sebut dia tak logik. Orang boleh bagi beribu berjuta, orang bagi beratus hektar kan. Dan dia rasa heran. Bagaimana kita orang Islam ni bagi 200 hektar tanah, bagi 1 juta tak dapat apa-apa. Kan? Dia sama macam konsep tentera jihad lah. Tentera kafir berperang untuk menang. Tapi tentera jihad dia berperang untuk syahid. Dapatkan syahid Allah kan. Allah. Tapi contoh, saya ambil contoh, ini kajian ni ditulis oleh Profesor D.S. Power. D.S. Power ni Mak Saleh ni dia cerita bagaimana pada tahun 1830 bila orang-orang Perancis menakluki Algeria. Okay. Bila dia takluk Algeria tadi, of course lah dia dah menang, dia nak kontrol tanah. Kan? Malaysia macam British kat Malaysia nak tanah kan. Tanah tapi dia pada waktu tanah separuh tanah Algeria yang paling bagus paling baik tanah wakaf. So dia tak boleh ambil. So smart, orang-orang Perancis faham. Dan dia faham undang-undang wakaf tadi. So tak ambil tak apalah tadi. Tapi apa dia buat, dia tukar undang-undang.